wish ni, I cried. And it's like the best wish ever in my life. So raya tahun ni tak adalah ayahnya, but agama ajar doa, baca Quran, sedekah, wakaf, mudah-mudahan pahala tu betul-betul untuk Allah. Satu pengajaran, satu ingatan untuk kita lah. Dalam kita boleh cakap Allah boleh tarik anytime, just a single second. Dan satu benda saya perhati juga, saya selalu mengidamkan dapat lepak dengan ayah masa kecil-kecil, nak tidur dengan ayah. During his last days, saya jaga dia di Bukit Duta, di mana dalam dakwah kita tak boleh push orang. We can sampaikan message, bagi tahu, and daripada situlah kita akan cuba sedaya upaya. But the end of the day, bukan kita yang bagi hidayah, Allah bagi hidayah. Sebab tu pernah masa Ramadan itu saya kata, bila nampak orang lepas isyak pergi jogging, running, shopping, lepak mamak, jangan kita bersangka buruk. Assalamualaikum semua, selamat Hari Raya. Macam mana raya semua okey? Setakat ni dah naik berapa kilo dah? Saya Alhamdulillah, sebab puasa 6 lah, sebab puasa 6. Jadi taklah naik banyak sangat. Tapi hopefully everyone's raya is doing good so far. Dan macam biasa, dalam sebenarnya kita tengah shoot dekat Corak and Pattern di Bangsa. Thank you so much for this wonderful space. Dan hari ni guest saya perlukan, orang kata dia seorang yang tidak perlukan any introduction langsung. He is an ustaz, tapi dia tak suka gelarkan dia sebagai ustaz. Tapi saya ni selalu panggil dia Ustaz. Mesti dia macam, boleh panggil saya tuan tak? Boleh panggil saya abang tak? We've got the one and only Tuan Amin Idris. Yes, saya panggil Bro Amin sudah. Bro ke? Bro Amin sudah. But you are someone I respect too much for me to panggil bro. Assalamualaikum abang. Assalamualaikum abang. Abang okey ke? Abang okey lagi Jangan pakcik sudah. Na'udzubillah. Tidak. How are you? Fine, thank you. Alhamdulillah. Masih hidup, bernyawa. Masih bernyawa, masih lagi aktif beraksi di mana-mana sahaja. Masya Allah, selagi mana diperlukan. Alhamdulillah. Raya macam mana? Keno sihat? Keno sihat, baru balik umrah sebenarnya. Oh, Masya Allah. Baru balik umrah, Alhamdulillah. Tapi setakat ni macam I feel like raya ni I am gaining a lot of weight and I'm not happy about that. Tak apa, it's a sign that you are hidup bahagia. Siapa host ni? Macam saya pula host kan. Memang maklumlah bila host bertemu host. Ini adalah Assalamualaikum di TV Al-Hijrah semua. Ya, bersama dengan Tuan Amin Idris. Tapi okey, macam raya kan, macam Tuan Amin sendiri, how is raya for you and your family? You all meriah ke atau very bersahaja ke, macam mana? Actually, historically, masa saya beraya di Kelantan sebelum kahwin dulu, it's very simple. Beli kain, beli baju raya, and then salam-salam, makan-makan, sembahyang raya. Lepas tu, habis lah. Tak ada ziarah sangat sebab we are a family yang masuk Islam. Okay. So kubur pun nak ziarah kubur siapa? Dulu. Sekarang adalah beberapa kubur yang kami boleh ziarah sebab ada yang dah meninggal kan. And then bila saya kahwin dengan orang Jawa. Rupanya ya Rabbi, dia punya meriah. As soon as pagi tu dia panggil ngapura. Ngapura ni maksudnya bersalam-salaman. Okay. But full of drama. Drama maksudnya? Kalau saya di Kelantan, salam gelak-gelak, peluk-peluk, bagi duit gaya, gelak-gelak. Habis. Okay. Tapi orang Jawa tak. Dia salam, seorang salam tu dia nangis-nangis. Dia sebutlah minta maaf kalau itu ini, tolong halalkan makan minum, dulu pernah buat salah. Itu baru seorang. Macam dalam iklan raya Malaysia yang nampak macam sebiji. Dia nangis betul. And then dia bagi duit kat mak. Macam tu lah. And bayangkan isteri saya, adik-beradik 12. Campur dengan menantu, campur anak buah, campur cucu semua. Nak boleh ke sampai isteri saya yang ke-6 tu. Wah, pak lama. Kat mana ni? Raya dekat Banting mana? masa tu. Oh. So I was so cultural shock masa tu. And then masa tu dah nak tunggu giliran. Zaman tu zaman Nokia 3210 tau. 3310. Ya Allah, lamanya. Lama. Saya masa tu 2008 if I'm not mistaken. Oh Allah, lama. Kita main game Snake
Ya Allah. Isteri di siku, bang, buat muka sedih bang. Okay. Ya Simpan pun, Allah. buat muka sedih. But it was a great experience. Itu baru Ngepura. Habis Ngepura, orang Jawa ni dia ada baraan. Baraan Baraan pula. ni ziarah, menziarahi. Okay. So, kena bayangkan daripada 8.30 pagi sampai pukul 11-12 malam. Saya pula jadi supir, jadi driver. Hui, memang barai lah gitu. But it was fun, meriah and dahsyat lah. Itu hari pertama je. Dia hari pertama dah, hari kedua dah, hari ketiga. 3 hari straight. Yes. Okay, bila diorang pergi rumah-rumah jiran, saudara-saudara Okay, semua. malam raya dia akan ziarah jiran dulu. Oh, dah start dah. Dah start dah malam raya. Okay. Pagi raya dia akan pergi ziarah ni saudara mara. Okay. Rumah ke rumah. And you bayangkan 12 orang adik-beradik berapa biji kereta. Setiap kali kami sampai rumah orang, kira kami conquer rumah tu. Wow. So that was an extraordinary experience. Sampai sekarang lah amalan tu. Ya betul. Setiap tahun. And you dah expert dah sekarang. Sebab itu first time. Sekarang dah macam kita dah tahu dah tradition I dah apa. ready dah. Tapi orang Malaysia tak macam tu kan. Macam kita tengok kat iklan-iklan raya kita macam, mak minta maaf, mak halalkan semua makan minum apa semua. Bila saya tengok, saya macam tak boleh nak relate tau. Because of course kita minta maaf, tapi very brief, touch and go. Atau mungkin tu saya Itu seorang syarat ke saya seorang yang macam tu, macam mak I love you mak, selamat raya, bagi duit raya kan. Tapi dalam iklan-iklan tu macam menangis lah apalah. Tapi your own family ni bukan yang jawab punya yang macam Tuan Amin my sendiri. family is very simple. Memang kelakar-kelakar. Okay. Lepas tu makan-makan. Yang penting we have time together. Ya. Itu je. Family I ada satu masa dulu, ya Allah, kita drama tau. Okay. Bukan drama yang macam apa tadi, Nyekoro apa tadi? Ngepura. Tapi dramanya kita panggil our family the dysfunctional family. You know why? Sebab apa? Nak dapat duit raya kena menari dulu. Tu dia. Ini zaman-zaman Tokyo Drift punya lagu yang na if you know Yeah. Tokyo. So my family akan mainkan lagu macam, okay, siapa yang menari paling hebat dapat lagi banyak duit raya. Punyalah drama dulu, kelakar. Tapi sekarang we are back to normal. Boring lah sekarang. Sekarang dah macam, okay, Assalamualaikum, Selamat Raya. I need to bring back that tradition lah. But to me, it's good yang family happy-happy tu. Sebab hari raya, pertama, memang agama perintahkan kita bergembira. Dan bukti dia, haram kita puasa pada hari raya pertama. Jangan kau buat lebay. Aku puasa lagi, semangat Ramadan. Tak boleh. Kita diharamkan puasa pada hari raya pertama. Kenapa? Sebagai tanda kita bersyukur satu. Dan yang kedua, memang agama suruh kita bergembira. And dalam keluarga nak tolong-tolong sikit, tak apalah dalam keluarga. Kan? Yang salah aku duk menari-nari kat TikTok. Itu problem lah. Nampak tak? So, point saya ialah dalam keluarga, you nak happy, you nak whatever you want to do. Of course, lagi mana dalam batas syarak. Go on. Okay. Sebab memang kita disuruh untuk bergembira. Dia hari kemenangan macam tu. It's hari kita menyambut kemenangan. Bahkan bila kita nak menyambut hari raya kan, kita diajak oleh agama, maghrib malam raya tu dah start takbir. Kan? Takbir tu sendiri adalah takbir kemenangan. And kita tengok dalam lafaz takbir kita sebut Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Sampai dah satu part, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazaman ahzaba wahdah. 5 benda ni very deep. Kena faham maksud dia? Tak. Okay. Bermula hari ni, now and forever, faham betul apa lafaz takbir kita tu. Okay. La ilaha illallah wahdah. Tiada Tuhan melainkan Allah yang satu. Okay. Sadaqa wa'dah, yang membenarkan janjinya. Wa nasara 'abdah, yang membantu hambanya, itu Nabi Muhammad. Wa azza jundah, yang menguatkan bala tenteranya. Wa hazamal ahzaba wahdah, yang menewaskan bala tentera Ahzab. Kalau kita ditugaskan untuk buat lirik takbir, dalam keadaan kita disuruh bergembira, agak-agak apa kita sebut dalam lirik tu? Mesti kita kata duit raya, baju raya, langsir raya, bunga api kan. Betul. Tapi dalam takbir raya kita cerita pasal perang. Perang is not something happy. Tengok krisis Asia Barat. It's something that is very terrible. Tapi kenapa dalam agama suruh kita bergembira, tapi pada waktu yang sama kita cerita pasal perang? Pertama nak sebut yang menewaskan bala tentera Ahzab bukan Nabi, tapi Allah.
Kan? Yang kedua, Allah bagi tahu, Allah tolong Nabi. Ketiga, dalam kamu bergembira, jangan lupa bahawa agama kita dulu pernah diperjuangkan dan ditegakkan di atas darah, titik peluh, susah payah, jerih keringat orang yang berjuang suatu ketika dahulu. So kau happy juga, tapi beragaklah. Kan? Jangan sampai kita melanggar batas-batas agama. OOTD juga, jaga aurat kita, kan. Makan juga, jangan sampai tersadai, kan. Ziarah juga, tapi jangan sampai tinggal solat. Sebab apa? Dalam kita bergembira, jangan lupa dulu orang pernah berjuang hatta berperang demi untuk agama sampai ke negara kita. That is such a good reminder. I pun tak tahu maksudnya sebelum ni. Kita duk sebut-sebut je kan. Jom kita takbir sekali lah. Nak takbir sekali. Okay. 1, 2, 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita tahu tak, kalau ikut etika bertakbir raya dipanggil takbir mursal, tapi takbir raya untuk Aidilfitri bermula bila? Maghrib malam sebelum raya sampai tak tahu sampai bila. Sampai khatib baca khutbah. Okey. So masa tu dalam solat kita, dalam kita contoh nonton mungkin mungkin episod ni dah habis, dah ini second week raya kan. So tahun depan malam raya ketika lepas maghrib tu dah umum bila raya kan. So masa tu lah time nak letak kuis semprit pun takbir. Kan? Main bunga api pun takbir. Kan? Gantung langsir takbir. Takbir sepanjang malam sampai pagi esok, sampai khatib baca khutbah. Sorang-sorang pun tak ada masalah. Sorang-sorang pun tak apa. Tak ada masalah, tak tunggu ramai-ramai. Lepas solat berjemaah kat rumah, takbir raya. Ini adalah cara Nabi SAW menyambut kemenangan sunnah Nabi SAW. Masya Allah. Lepas tu beza dengan hari raya Aidil Adha. Aidil Adha kita ada hari tasyrik. Daripada 9 bulan sampai ke 14, sama 3 ke 4 hari kita bertakbir raya. Sebab tu kalau di tanah Arab, mereka lebih meriah Aidil Adha berbanding Aidilfitri. Kenapa Sebab hari tasyrik tadi. Takbir raya dia sampai 3-4 hari. Lama kan kita satu hari ke Aidilfitri. Tapi biasalah Malaysia Aidilfitri kita sebulan. Tak, selagi mana bulan raya haji dia Aidilfitri. Sekarang lama. Mengalah sebulan lebih lama lagi kan. Dulu sebulan, sekarang ni selagi mana belum raya haji open raya house lagi. Ya Allah. Tapi takbir raya, I don't know why, bila I dengar tu I rasa sedih. Are we meant to feel sad bila dengar takbir raya? Okay, kalau kita pergi ke tanah-tanah Arab, negara-negara Arab, takbir raya dia tak mendayu. Okay. Takbir raya dia macam pergi perang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh macam tu. Cuma Melayu, especially Nusantara, kita lebih mendayu. Okay. Saya tak ingat dia guna lagu apa dalam Taranum. Jaharkah ke Sikah ke saya tak sure. Okay. Kan bukan Nahwan for sure. But dia lebih mendayu. Which is tak salah juga. Sebab sebagai tanda kita bersedih dengan pemergian Ramadan. Okay. Tapi kita happy. Dan bila kita bertakbir ni, saya selalu ingatkan, takbir raya ni kita kena ingat kita meletakkan Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Contoh kita solat, kita akan takbir Allahu Akbar kan. Masa tu Allah Maha Besar. Yang lain semua kecil. Manchester United kecil, Arsenal lagi kecil, Liverpool langsung tak ada. Contoh kan. Dia nak mula perang dah ni. Kan. Apa segala kerja kita semua kecil. Sama juga bila Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nothing else matters. So kita beraya di atas perintah Allah. Kita sambut raya di atas panduan Allah. Kan kita bagi duit raya kerana Allah. Kita buat apa saja kerana Allah. Lillahi ta'ala kan. Tapi dekat Malaysia ni memang not just Malaysia lah. Mendayu tu Indonesia semua. Nusantara kebanyakannya. Dan bagi saya tak salah pun, okey je kan. Sedap. Best gila. Best juga tu kan. And ada je, saya di UIA dulu, kawan-kawan Yaman, kawan-kawan di Gaza yang belajar di UIA, kawan-kawan Syria, dia pun seronok. Padahal takbir negara dia of course lain lah. Tapi dia kata very good, we love it. We cried. Sebab memang sedih. Bila dengar takbir raya tu kan. Macam I kan pernah terbayangkan
Because every raya kita akan pergi solat raya dengan orang tercinta. Contohnya dengan ayah ke, dengan adik-beradik kan. But there will come a time yang kita akan raya dengan family, our own wife ke apa semua ke. Different people yang kita akan be with bila takbir raya tau. So I always think about that macam it's the same tone every year takbir raya but with different people. Correct. You know, some so years we are united in such a way. Yes. Walaupun berbeza kehidupan sedikit kan. Betul. Dan saya percaya tahun ni adalah tahun pertama ketiadaan ayah masa raya kan, untuk Tuan Amin kan. Biasanya adakah you akan fly to Sarawak and celebrate with your father ke macam mana? Cerita me and my father it's like cerita yang berbeza daripada orang yang ada ayah yang lain. I was grown up of course di Sarawak dengan my father. And kami masuk Islam when I was 4. And lepas masuk Islam when coming to 5, my father and my mother divorced. So mak saya duduk di Kelantan, dia angkut kami duduk Kelantan. Okay. And my father in Sarawak lah. So he married another wife. And walaupun kami berjauhan, one thing yang saya sangat respect arwah ayah saya. Walaupun dia dah bercerai dengan mak saya, he never fail hantar duit kepada saya, adik-beradik dan mak saya. Masya Allah. That is my father. Walaupun dah tak pernah abaikan. Tak pernah tinggal. Even lepas dia meninggal, 2 bulan lepas dia meninggal, masih masuk duit dalam akaun mak saya. That's my father. Dalam keadaan kita tengok sekarang, jujur kata ramai lelaki suami tak guna ni. Betul, saya setuju. Bila dah bercerai, usahakan nafkah anak, usahakan nak bantu ni nafkah isteri sewaktu iddah. Betul. Nafkah anak pun dia abaikan. Betul. Ada je bila bawa ke mahkamah meroyan, ada je. But I really respect my father. Dia pernah bagi tahu saya dulu, dia kata, son, I may not be a good father. I might not be a good husband, but I try my best to be a good father. Masya Allah. Saya takkan lupa kata-kata tu. And ayah saya ni walaupun dia duduk Sarawak, dulu masa kecil-kecil setiap kali cuti akhir tahun saya akan pergi Sarawak. Wow. Adalah 2-3 kali beraya kat Sarawak juga. Okay. Tengok cuti sekolah, tahun tu cuti sekolah kena tak dengan panjang ke tak. Okay. So and memang best lah beraya kat sana. Sebab my father ni have sikit. Datuk Idris. Datuk Idris Abdullah. Dia ni dahsyat lah. Nanti saya cerita, he is a very strategic and very outspoken person. He was a lawyer kan? He's a lawyer, and kalau sebut Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Malakoff, Proton, Alam Flora, Bank Bangunan, he is the board of director. Wow. Honda, Oppo, dia yes, dia dahsyat lah. Big shot lah. Big your late shot. father He's a ni. very strategist person. Dia tak suka ke depan, tapi dia adalah strategic person. Wow. Pekeso, dia semua board director. Okay, so he's my idol lah. Saya ambil law pun sebab dia. And tapi dia ni jenis hati kering tau. Oh ya. Saya dapat straight A UPSR. Kini bukan zaman UPSR kan? UPSR. UPSR. Okay, give me 5. Alright. 5A. Zaman tu 4 subjek. 4 subjek. Ni mesti semua ni geng UPSR kan? UPSR kan? Sama kan? Alright. Tak ada BBN di sini. Saya bukan BBNU tau. Sampai hati ingatkan saya tak UPSR tau. Okay. Saya zaman PMR UPSR. Oh, sekali lagi. You bukan dia dulu PMR Saya PMR. And I took 9 subjek lah masa tu. PMR 9. Oh iyalah betul. Oh bahasa Arab, masya-Allah. Cuma UPSR saya masa tu 4 subjek. Okay. Saya dapat straight A. Okay. Ayah saya hantar hadiah. Okay. And never fail. Birthday hantar hadiah, cemerlang pelajaran hantar hadiah. Wow. Cuma hari kecemerlangan tak pernah datang lah sebab duduk Sarawak. Okay. Tapi saya ingat lagi dia hantar masa tu raket badminton, and then dia hantar kad. Okay. Sebesar-besar kad tu, tak ada tulis apa. Good. Tu je. Tu je. Lepas tu sign dia. Dia tak pandai berkata-kata kot. PMR saya dapat 8A 1B. Okay. Dia hantar kad juga. Okay. 2 patah. Apa? Very good. Ayah saya. Oh my god. SPM very good. SPM 3 patah. Kira agak lah. Good for you. Ya Allah. Maksudnya dia punya love language is not words of affection. It's not words of affection. Tapi dia penyayang. Tapi just bukan melalui kata-kata. Dia punya he's a very loving father. Tapi dia tak tunjuk dia loving father. Okay. Dia memang hati kering. But dia tunjuk teladan, he work hard. He work very hard. Dia ada law firm.
dia ada business dia dan sebagainya. Yeah. And dia pernah dapat tawaran jadi hakim tau. Hakim Mahkamah Tinggi. Dalam dunia law, bila you ditawarkan jadi hakim Mahkamah Tinggi, is a thing. It's a thing. Saya tanya dia, why didn't you accept that offer? Dia kata, if I accept, who gonna feed you? Sebab bila jadi hakim, tak boleh buat business. Dia ada etik dia. I see. Kan? Dia tak boleh kata-kata pergi makan pergi jalan, tak boleh. Dia kena jaga. Tak boleh semena-mena pergi kenduri kahwin. Benda nak jaga etika hakim. Yelah, contoh you pergi kenduri kahwin A kan. Esok you masuk court, kawan tu kena dakwa. Tak ke situ ada conflict of interest. Macam tu jadi hakim. Jadi hakim penat. Nampak dia punya responsibility besar. So ayah saya ni is idola saya yang sangat luar biasa. In terms of thinking, in terms of leadership, in terms of dia punya etika kerja, his work ethic, Masya Allah. So to lose him is a great loss. Walaupun saya tak hidup dengan dia. I didn't have the privilege untuk ayah hantar anak pergi universiti. Tak ada. Saya pergi masuk universiti, angkut beg seorang-seorang. Kan, masuk daftar, nampak orang lain salam dengan ayah dengan mak, kita tengok je lah. You pernah nangis tak? I cried. You cried? I cried. Tapi tak tunjuk ke orang lah kan. Kata, my convocation ayah saya tak datang. Dia sibuk. And to make it worse kan, adik saya belah sana, dia graduate kat Australia, dia pergi pula. Lagi aku jealous kan. Kenapa macam tu adik ni, this is your actual sibling my sister tapi belah sana lah. Okay. With another wife lah. Okay. My father's wife. Yes, ada this envy. But I took it as something positive where it gave me the motivation to study hard, to work hard, to prove to my father that I can live and I can be better than him. Kan? And saya ingat wish birthday dia yang terakhir make me cry. Saya WhatsApp ke? WhatsApp. And masa tu dia sakit sebenarnya. Dia tak boleh bercakap. He was bedridden for 4 years sebab dia ada MND, muscle and neuron dysfunctional. I see. Otak dia tak bersambung kepada otot-otot dia. Dia punya saraf or something. Yes, tak function. So otak dia masih berjalan. One thing yang I adore him walaupun dia tengah bedridden, dia nak resign malah cough semua ni. Dia board director Post Malaysia semua tapi bos tak bagi. Sebab he's an asset. He's still able to prepare a paperwork. Walaupun dia tengah sakit. Allahu Akbar. Dia type guna apa tahu? Dia type guna iPad and spek dia tu yang type. Dia still boleh buat paperwork. And dia bercakap pun guna iPad. Masya Allah. Dia type siap-siap, dah ada template. Bila orang datang, Assalamualaikum, how are you? Kan? iPad tu bercakap lah. Sebab dia macam value kerja dia sangat-sangat. Sampai macam tu sekali. Sangat gila. Until the end. And I think I see that in you as well. Macam you maybe took that from your father juga. I think mungkin, so. Kan? Sampai very workaholic lah. Yeah. And ini message dia. Okay. Dia tulis. I save it until today. Allahu Akbar. Sebab even birthday pun, tahu biasanya dia type apa? Biasanya Happy birthday. HBU. Short form. Not even happy birthday. HBTU lah. Happy birthday to you. Tapi last birthday wish tu. Let me read. Okay. There you go. Cuba baca. Boleh baca Silakan. Happy birthday. Today is a celebration of the incredible person you are and all the joy you bring to our lives. Watching you grow and achieve your dreams fills my heart with pride. May this year be filled with exciting adventures, new opportunities and endless happiness. Keep shining brightly, my dear son. Love you always. Kan? So, wish ni, I cried. And it's like the best wish ever in my life. Kan? Sebab selama ni, mana ada dia dah tulis panjang macam ni. And it's like, macam dia dah tahu dah he's gonna go kan. So to me benda ni is a motivation to me, and I'm proud to have him as my father. And saya punya last service dia ialah saya sempat berada di samping dia when he passed away, and saya solat jenazah, saya mandikan dia, saya solat jenazahkan dia, and saya kebumikan dia.
And to me, I am so proud of what I have done. And benda tu pun saya nak inspire orang. If you are a son, you have a father, biarlah you dapat serve your father sampai to the extent. Biar you boleh imam solat jenazah untuk ayah you. Biar you boleh mandikan jenazah ayah you. Biar you boleh kebumikan ayah you. And saya pun bagi tazkirah di kubur tersebut pada orang ramai. Nak inspire orang bahawa that is the best that you can do. Di penghujung nyawa ayah. So raya tahun ni tak adalah ayahnya. But agama ajar, doa, baca Quran, sedekah, wakaf. Mudah-mudahan pahala tu berterusan untuk arwah ayah saya. InsyaAllah. Masya Allah. That is a beautiful message from your father. Knowing him as someone yang you cakap, even dapat you pass us straight A pun, good. Very good. Very, very good. You know, that means itu how many months before your father passed away tu, yang birthday wish tu? Birthday wish actually a few years before. Oh, itu bukan last year. Bukan last year. Sebab dia 4 years bedridden, dia memang tak boleh bercakap, tak boleh semua. So tak silap saya 2 years before. Did his condition make him more affectionate tak? Yes. Even my mother, yang my second mother, dia tak bagi saya bersedih-sedih. Okay. Sebab when dia dah ada penyakit tu, dia tak boleh kontrol semua. Dia nak nangis, dia nangis. And bila dia nangis tu so tak boleh buat dia sedih. Segi kena happy, kontrol lah walaupun sebab knowing him sebagai orang yang selalu bercakap, lawyer, advisor semua kan. Bila tengok dia tak boleh cakap, it hurt a lot. Tapi kena kontrol lah. And bagi tahu bawa cucu-cucu dia, and he's proud. Tengok anak-anak saya semua. InsyaAllah. And to me, when he is proud of me, it's enough. Alhamdulillah. Maksudnya kan Allah boleh tarik nikmat tu at any time kan. Sebab that was what his prized possession was. Dia bercakap, dia lawyer. Itu satu pengajaran, satu ingatan untuk kita lah. Dalam kita boleh bercakap, Allah boleh tarik anytime. Just a single second. Kan? Dan satu benda saya puas hati juga, saya selalu mengidamkan dapat lepak dengan ayah. Masa kecil-kecil nak tidur dengan ayah. During his last days, saya jaga dia di Bukit Duta, and saya sempat tidur sebelah dia. Puas hati, Masya Allah. Puas hati. Is a blessing lah. Blessing in disguise. Memang hari ayah meninggal pun you were there? I was there. Ada keluar sekejap, lepas tu balik semula. I was there. But satu lagi ialah saya nak tunjuk pada masyarakat, walaupun kita berjauhan dengan ayah, tak bererti kita perlu berdendam. And tak bererti apa kita dapat, kita balas dendam buat ke anak-anak kita. Everything that I didn't get from my father, saya akan pastikan anak-anak saya dapat. Contoh, semua hari suka anak saya ada. Sampai anak pun menyampah. Semua nak datang. Ayah aku lagi. Even latihan sukan pun aku pergi. Masya Allah. Kerja sendiri kan. Hari kecemerlangan pergi. Apa lagi, jadi mesyuarat PIBG je. Kalau ada pemilihan, aku tak pergi lah. Bahaya. You bukan pengerusi PIBG sekolah anak? Never. And I try to avoid lah. Sebab I know I couldn't perform sebab masa dan sebagainya kan. Sebab bila saya dapat satu jawatan, I will do my best. I akan commit. So bila commit, takutlah banyak masa kan. But everything about my, contoh, saya hantar anak dan ambil anak sekolah, bergilir dengan wife, daripada dia tadika sampai dia form 5, sampai dia darjah 6. Dan saya ingat lagi, anak-anak saya masa sekolah rendah, last day yang hantar dia darjah 6, sebab apa? Detik-detik kelang kabut di pagi hari, memekik-mekik, bangun sekolah cepatlah, kasut tertinggal kan. I miss that moment. Seriously, anak tidur kat bahu pagi-pagi, balik sekolah, anak cerita, bawa masam kan. I miss those moments. And bila dia duduk asrama, saya dah pakat dengan wife, bila hantar tu, jangan nangis kesian kat anak. Last siapa nangisnya tu ada agak dah. I think nangis sama lah. Kita ada tisu when it comes to family kan. So, tak boleh lah. Tak boleh. And even sekarang, apa-apa job hujung minggu, kalau anak balik, saya tak akan ambil job.
Kan? Ini hari ni pun hampir ditolak tau sebab kena hantar anak pergi asrama. Tapi dia tetap make time. Thank you so much lah. Yes, betul. Even hantar anak asrama pun, saya akan hantar anak pergi asrama. Asrama kat mana? Which state? Dekat Ceras ni. Oh, kat Ceras. Bukan jauh sangat pun. Ingatkan hantar dekat Seremban Bukan ke Pahang Seraman, Ceras je pun. MRSM Langkawi Tapi ke. rasa macam anak belajar Korea tu. Sebab punya sayang. Bonding anak kan. Anak perempuan? Anak perempuan pula tu kan. And saya pula 3 orang anak. 2 adalah hasil usaha saya sendiri. Yang sulung ni anak arwah adik saya. Oh, you jaga? Ya, betul. Masya And that is another story. 15 years ago, my sister passed away. Innalillahi wa inna ilaihi. So when my father pun pass away, these two experience adalah antara 2 moment yang hit me hard lah. Adik immediately after me lah, adik nombor 2. Kita biasanya paling rapat yang bawah kita kan. Yeah. She pass away. And saya ambil amanah jaga anak dia. Sampai sekarang lah. Dah umur 25 dah. You are the father figure lah. I hope so, insyaAllah. I hope that in future they will put me as their standard bila mencari pasangan. And I try my best. KPI saya adalah bila dia nak sebut siapa hero dia, it's me. I hope so lah. Kan? But I try my best. Allah will do the rest lah. MasyaAllah. And I think I dengan Tuan Amin ada satu persamaan. And we talked about this before. We both came from parents yang bercerai. Betul. Kan, kita pernah sembang pasal ni kan. And my dad pun, my dad duduk kat Subang je. Tak adalah duduk kat Sarawak kan. And I had a phase. Saya pernah ada fasa saya benci my dad tau. Pernah bermula sebab. Sama macam arwah adik saya. Oh ya. Yeah. Dia hantar surat, bermuka surat. Maki ayah saya. My late sister. Wow. But it end up, dia paling sayang kat ayah saya. That's me. Oh ya? Ya, dulu anak macam, nombor 2 ke? Anak nombor 2. Patutlah. Dia macam memang dah ada pattern. Anak nombor 2 macam tu tau. Sama. Masa my parents bercerai tu, I memang geram dengan my dad. Macam kau boleh tak nak jumpa apa semua. Tapi Your atas abang ke kakak? kakak. Dia mesti tenang kan? Tak juga. Tak. Kakak yang paling sisi call I, Abah ni. I macam sabar. He's your father. He's your father. Macam tu. I'm like the calmer sibling among the 3 of us. My younger sibling pun, Abah ni. Bukan my younger sibling pula, I think lah psychologically, you studied psychology, counselling apa semua kan. Because there were issues that my parents went through when my mom was pregnant with my youngest brother. So I don't know if psychologically, emotions my mom kita bias. Masa mak ayah bercerai, my father tak sempat dukung dia sangat. My youngest brother. And dia ada kesan juga. Dari segi akademik dia pun tak cemerlang sangat. Macam affected. Because ada lack of father figure tu sebenarnya kan. That's why saya sendiri pun sekarang, walaupun dia dah ada anak semua kan, saya still hantar duit kat dia. Sebab kesian fasa yang dia lalui dalam hidup dia. Dia tak pernah minta pun. Dia kerja kowe je kan. Which is bukan je bagus kan. Silat nanti netizen ambil kan. Allahu Akbar. Salah ke kerja kowe kan. Bulan jangan ambil tolong dia buat perangai kan. And alhamdulillah rezeki dia bagus, dia nak pangkat semua. But I still sometimes nama dia Hashim kan. Sebagai Hash. Ambil BT sikit buat gaya. Kecek latar. Just remembering him going the phase where tak ada ayah. But saya pun at least I still keep in touch. Ada masa dengan ayah dia langsung. So kesian dia. Kita sama lah. Sama. Sebab I pun I'm like the father figure to my brother juga. Apa-apa yang dia tak dapat from my dad, I try to replace benda Compensate tu. Compensate benda tu, you know. Macam like you said, you akan be there untuk anak-anak you punya cemerlang ke semua occasion kan. That's me and my younger brother juga. Pergi ya? I pergi. So if my dad is not present, I want to be there, you know. Walaupun orang kata there's no replacement. Like anak tu kena ada a father there juga. Tapi kalau since tak ada, the best that I can do is to be there for him. Better than langsung tak ada kan? Betul. So alhamdulillah lah. And I think kita berdua ni, we didn't end up becoming orang-orang yang berdendam. That's the point. Sebab I want to prove to people, walaupun you come from a broken family, tak semestinya you kena jahanamkan diri. Or rebel. We can be the best version of ourselves. Baki lagi, kita nak pilih untuk jadikan ia sebagai benda yang downkan kita, or as a motivation to boost us to go further. Macam my dad dulu kan, my dad was like this, macam
solat apa semua macam nanti-nantilah solat. Sekarang ni alhamdulillah since I got closer to him, dia jaga solat. I bawa dia pergi umrah masa tu. Alhamdulillah. And he was excited. At first I was scared masa nak offer dia pergi buat umrah. I said, you nak pergi tak? Depan Kaabah I tanya dia. I WhatsApp dia, nak pergi umrah tak? Sayang, I would love to. Macam, apa nak pergi umrah? So immediately I brought him the next year. And ever since then pun dia solat and everything sampai sekarang. Dia sebelum tak boleh mengaji. Before this, dia tak boleh Iqra pun tak reti. I send him for Iqra lessons dengan ni dekat Subang ni ada satu kelas dengan adult sahaja. At first dia malu. I say, apa, there's nothing to be ashamed of. It's okay. I say, in fact, you terkebil-kebil ni dapat 2 pahala in fact. Kan? More than us yang boleh baca secara lancar. Kan? Ada hadis Nabi sebut, Allazi yaqra'ul Quran yatata'ta. Hadis ni kata siapa yang baca Quran yatata'ta. Maksudnya mengangkat o'a kan. Nabi kata falahu ajrani. Dia ada 2 pahala. Satu pahala mengaji Quran tu. Yang kedua, walaupun dia struggle, dia bersungguh juga nak mengaji. Tuhan bagi 2 pahala. Subhanallah. Nabi bagi motivasi. Subhanallah. Janganlah kau bila mengangkat-angkat tak nak aku demotivated terus. Demotivated tak. Nabi bagi motivasi, kau dapat 2 pahala. Provided you kena usahalah. Belajar lah. My dad dulu every time ada tahlil ke apa, dia akan carry Yasin yang ada Rumi. Sebab nak baca Rumi tu. Baca Rumi tu. Sekarang alhamdulillah dia boleh baca lancar. Benda tu lancar. Remind me of my mother. Okay. My mother siam cepu Cina tau. Okay. Cepu ada Filipin jauh sikit. So masa dia muda dia rugged. Oh. Mega. Dia hairdresser. Wow. Dia beautician. Wow. Saya kalau balik kampung kan, muka ni lah bahan eksperimen. Facial lah, apa benda sedut. Ya Allah. Bagi je lah. Ya Allah. Daripada dulu sampai sekarang. And my mother memang rugged. Saya ingat lagi masa tu lepas UPSR dapat offer. Saya dapat offer Staipo. Zaman dulu kan Staipo, bila sekolah Tengku Abdul Rahman di Ipoh. Okay. SBP lah. Okay. And zaman dulu kan kalau dapat masuk SBP, again, it's a thing. Of course. Oh, SBP ni ke satu kecemerlangan, satu achievement anak lah. aku pandai. Anak aku budak SBP. SBP, okay. Kan? Dengan masa tu dia panggil sekolah Mara. Sekarang ni MRSM kan. Okay. And I get the offer. Mak tak bagi. Dia suruh saya masuk sekolah agama. Oh. Kita pun dalam hati memberontak ni, mintalah borang masuk sekolah agama, masuk SMK Falahiyah. Okay. Diterima. And yang paling saya tak boleh lupa masa hari pendaftaran lah. Okay. Mak tak ada kereta, naik taksi. Turun tu. My mother, being my mother, pakai yang beautician, rambut merah, dia tak pakai tudung. Oh my God. Skirt pakai lutut. Oh my kan? God. Masuk sekolah agama. And masa tu asrama, saya tengok semua makhluk yang ada di asrama tu duduk di beranda. Weh, gak siapa tu? Orang putih mari. Oh, ni kat Kelantan kan? Kelantan. Oh, dalam Kelantan. Saya masa tu pula, orang panggil saya budak Bosnia masa tu. Kenapa? Putih, bibir merah masa tu. Ya Allah. Kata, siapa? Orang putih, orang budak Bosnia mari. And memang kecoh lah satu sekolah. But it's a blessing in disguise. Yeah. Saya bersyukur mak saya hantar saya, mak saya tak benarkan saya masuk SBP. Dia suruh saya masuk sekolah agama because it is the beginning kan of my religious journey. Masya Allah. Saya mula, sebab jujurnya saya boleh baca Quran masa sekolah menengah. Saya nak solat, saya terpaksa tunggu orang untuk tiru dan ambil wuduk. I remember. You talked Ada that about story this. before, right? Yes. Saya And then pernah Zuhur 8 rakaat. ditertawakan bila bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok belakang ramai gila. Dia gelar Zuhur 8 rakaat without tahiyat awal. You tak malu tak? You malu tak maksud? Malu lah. Sebab masa tu tak tahu nak tiru orang, semayang je lah. And saya tak tahu subuh 2 rakaat. I never know. Sebab yelah, mak suruh pergi kelas ngaji, kau penting tengok sudah kesi hitam, gaban, mana yang gelap tu sah 40 ke atas. 30-an kan. So pergi Ponteng kan, ambil kau masuk sekolah agama kan, dah mengangkat-angkat kan. But it's a blessing in disguise. So saya mula hafal Quran, belajar hadis. You hafiz? Saya tak hafiz. Saya hafal surah-surah tertentu. And sebab budaya di SMK Falahiyah ni, bila abang-abang senior jadi imam, kita tengok dia boleh baca surah macam-macam, kita jadi terasa bertanggungjawab untuk hafal. So that bila ditolak jadi imam, beres kan. Jangan jadi macam Nur Azman. Nur Azman kul huwallahu ahad. Okay. Kul a'udzu binas. 3 kul sampai sudah. Lepas tu kuliah ayat kafirun tak habis-habis. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud.
Wala anak bidu batum Allah. Bila nak habis ni. Ya, duduk pusing kan. And tingkatan 2, saya bagi hadiah pertama kat mak saya bagi hadiah tudung. She cried. And lepas tu dia mula pakai tudung. Cuma awal-awal tu biasa lah, jabul sikit kan. Kita sama I bagi my mum juga tudung untuk birthday dia. Masya Allah. And now dia berjinak tengah pakai tudung sekarang. Yes. Tapi still trying lah. Macam not perfect lagi lah. Tak apa. And sekarang my mum gimana tudung. Mana tudung. Alhamdulillah. Masya Allah. The journey dalam hidup beragama ni penting. Sebab benda macam ni membentuk pemikiran saya sekarang. Di mana dalam dakwah kita tak boleh push orang. We can sampaikan message, bagi tahu, and daripada situlah kita akan cuba sedaya upaya. But the end of the day bukan kita yang bagi hidayah. Allah bagi hidayah. Sebab tu pernah masa Ramadan itu saya kata, bila nampak orang lepas isyak pergi jogging, running, shopping, lepak mamak, jangan kita bersangka buruk. Bersangka baiklah. Mungkin dia terawih di rumah. Ya Allah, ramai maki aku. Kita ada WhatsApp pasal benda ni. Saya hantar kat Tuan Amin. I said I agree with you. Tapi lepas tu boom, orang semua hentam Tuan Amin. Cakap dia ni memang selalu bersangka buruk. Astaghfirullahalazim. Celah mana? Pertama, saya paling risau berapa komen tau. Dia kata sunat je pun. Saya kata inilah komen paling berbahaya. Sebab yes, tarawih sunat. Tapi tarawih ni Nabi tak pernah tinggal dalam hayat Nabi sampai baginda wafat. Nabi, walaupun Nabi tahu tarawih tu sunat, tapi Nabi all out. Sampaikan Aisyah sebut la tas'al, jangan kita tanya an husnihinna wa tulihinna. Jangan kita persoal betapa eloknya bacaan Nabi, panjangnya bacaan Nabi. Nabi bersungguh. Di 10 akhir lagi lah, Aisyah cerita kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la fi ghairiha. Nabi bersungguh hidupkan 10 malam, tak macam malam-malam yang lain. Nak sebut tarawih ni walaupun dia sunat, tapi dia setahun sekali. Dan apa jaminan kita akan hidup lagi tahun depan untuk bertemu Ramadan. So saya kata, macam mana sibuk sekalipun, cuba untuk usaha tarawih. Tak boleh di masjid, di rumah. Kan buat 2 rakaat, lepas tu sambung buat kek semprit. Semprit. Lepas tu sambung lagi. Lepas tu buat 2 rakaat. Lepas tu lepak je main blok belas. Sambung lagi 2 rakaat. Cukup 8. Lepas tu buat witir walaupun 1 rakaat. Dah. Dan kalau lah kena malam tu, malam Lailatul Qadar, kita dah menghidupkan malam. InsyaAllah. Nak sebut, jangan kita sia-siakan. Kan? That's your message. That's my message. And ada orang komen lagi. Masalahnya kau bersangka baik tu pun dah baik, jangan bersangka-sangka. Ini pun bahaya. Okay, bila orang cakap macam tu, is it wrong tak untuk kita langsung tak bersangka apa-apa? Agama ajar gini, agama sangat melarang kita untuk berada dalam budaya tidak pedulisme. Penyakit tidak pedulisme ni bahaya dalam agama. Sebab agama ni ditegakkan kerana dipanggil al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Bila nampak benda elok, kita puji. Bila nampak benda tak elok, kita nasihat, kita cegah. Sebab tu Islam berkembang sampai ke sekarang. Kalau orang dulu dengan penyakit ataupun budaya tidak pedulisme, Islam takkan sampai ke tanah Melayu. Pedagang-pedagang takkan sampai ke Islam. Sebab apa? Lantak kau lah orang Melayu. Tapi sebab ada dipanggil fikrah al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, sebab tu Islam tersebar. So pertama kita kena ada sifat peduli. Cuma masyarakat kita pula bila peduli dia sangka buruk. So sebab tu saya kata instead of kau sangka buruk, kau bersangka baik lah. Itu mesej saya. Yang komen kau bersangka-sangka, tak. Tapi to me benda tu nak maki-maki lah. Sebab kalau Nabi pun pernah dimaki, ini kan kita. Dalam Quran pun sebut wala yakhafuna laumata laim. Jangan kita takut dengan cercaan orang. Cuma kalau ada orang yang menghina, memfitnah, itu saya jawab. Kita tak payah. Kita jawab. Kan you ada screenshot? Ada. Dia panggil saya ni PUKIMAK, lepas tu panggil aku khinzir. Kata ni melampau. Dia panggil saya khinzir. Astagfirullahaladzim. Suka hati aku tak nak tarawih. Apa ni? Astagfirullahaladzim. Kena ingat, dalam hadis, ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Sahih Bukhari,
yang saya nak sebut ni dalam sahih, dalam riwayat Ibn Hibban. Okay. Ceritanya anna Rasulullah SAW sa'idal mimbar. Nabi naik ke mimbar. Dan Nabi kata amin, amin, amin. Sahabat tengok, weh, kenapa Nabi seorang sebut amin? Selesai semua khutbah tu, Nabi tanya, sahabat tanya Nabi, Ya Rasulullah, sa'idal mimbar. Fakulta amin, amin, amin. Kau menaiki mimbar dan kau sebut amin 3 kali. Kenapa? Nabi jawab, anna Jibril alaihi salam atani. Sesungguhnya Jibril, masa tu Jibril datang pada aku dan Jibril berdoa, man adaraka syahrul Ramadan falam yughfar lahu fadakhalan nar fa ab'adahu Allah. Malaikat doa apa tahu? Dia kata siapa yang meninggalkan Ramadan di dalam keadaan tidak diampunkan dosa, dia akan dihumban dalam neraka dan dia dijauhkan daripada rahmat Allah. Maksudnya Ramadan pergi, kau macam tu, dosa tak ampun, perangai tak berubah. Malaikat doa, dia ni ada harapan masuk neraka dan dijauhkan daripada rahmat Allah. Nabi aminkan doa itu. Sebab tu Nabi sebut amin. Kenu, kita boleh hidup beraya hari ni sebab rahmat Allah. Kenu datang tadi drive tak? Drive. Tak accident kan? Alhamdulillah. Rahmat Allah. Pernah naik flight? Tak terhempas. Alhamdulillah. Rahmat Allah. Bayangkan Tuhan tarik rahmat tu. Sebab tu malaikat doa dan Nabi aminkan. Ni peringatan supaya Ramadan jangan kita sia-siakan. Yeah. And it's just 1 month in a year. That's 1 month je pun. Dan last time 10 hari je kan. Kita nak petikkan, aduh. But then like you said lah, you know, there are different reasons kenapa setengah orang tak dapat buat secara berjemaah dan sebagainya. But it's not that we're saying like you cannot go shopping ke apa semua. Cuma plan your day ahead supaya Tarawih kita memanfaatkan Tarawih. Kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari, hari pertama Nabi solat jemaah tarawih di masjid Nabi. Hari kedua Nabi tarawih di masjid Nabi. Orang semakin ramai. Hari ketiga Nabi masih lagi tarawih di masjid. Dan orang memang melimpah datang. Hari keempat sangat ramai. Tapi Nabi tak pergi masjid. Oh ya? Nabi tak pergi masjid. Buat kat rumah? Sahabat tunggu mana Rasulullah ni? Sampai kesudah Nabi tak pergi. Subuh esok Nabi pergi masjid. Sahabat tanya, mana semalam? Nabi kata, aku tahu hampa tunggu aku. Ni saya guna bahasa saya lah kan. Tak adalah hadis kata hampa kan. Tapi Nabi kata, aku bimbang kalau aku datang, dia akan menjadi kefarduan kepada umatku. Maknanya Nabi kata, kalau Nabi pergi masjid juga malam keempat, takut tarawih di masjid jadi wajib. Dan Nabi tahu hamba-hamba dia ada yang boleh, ada yang tak boleh. Dan hadis ni nak menunjukkan keluasan tarawih. Kau boleh buat kat masjid, alhamdulillah. Kalau tak boleh, tak apa. Buat kat rumah. Dia ada kelonggaran tu. Buat kat studio pun boleh. Kan? Ada kiblat, tak ada sejadah, tak apa. Selagi mana tempat tu bersih, tak ada bau, tak ada warna, najis. Sujud je, tak ada masalah. Begitu mudahnya Nabi bagi ruang keluasan bertarawih. Masya Allah. Tak boleh lagi, payah. That was all you're trying to say actually sebenarnya. That's my message lah. But it's okay, I understand. It's okay. I don't know what I kata. I got your point. Hikmah dia, ramai orang tanya. Bagus lah. Alhamdulillah. So sekarang ni kan back to raya pula. Ya. Dalam mood raya sekarang ni kan. Dekat Malaysia ni raya bukan sehari 2 hari. Sebulan. Yes. Is that normal dekat negara lain? Sebenarnya kalau ikut sunnah pun, Nabi dia raya pertama je meriah. Lepas tu hari lain back to normal lah. Cuma Malaysia ni dia memang sambut kemenangan sungguh lah. Kemenangan sebulan ya, bukan sehari. Sungguh lah. Sebab apa? Dia puasa sebulan. Raya pun sebulan kan. Kalau boleh 2 bulan kan. Salah ke tak? Dalam Islam dia ada dipanggil al-uruf. Uruf ni adalah budaya setempat. Selagi mana budaya itu tak bercanggah dengan agama, carry on lah. Okay. Adakah wujudnya open house di zaman Nabi? Tak ada open house zaman Nabi. Itu budaya Melayu. Okay. Tapi dia termasuk dalam kita menjamu orang makan. Okay, kongsi rezeki. Adakah itu salah? Selagi mana tak bercanggah dengan syarak, silakan. Okay. Sama juga baju raya. Beli baju raya tak ada dalam sunnah. Okay. Tapi yang ada sunnah macam mana? Dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Okay. Nabi ada 2 jubah khusus. Okay. Satu untuk Aidil Adha, 2 untuk Aidil Fitri. So Nabi ada pakaian khas. Baju terbaik yang Nabi ada, yang tu dia pakai. Okay. Sebagai tanda dia
bergembira pada hari raya. Okay. So Malaysia ni definisi baju terbaik apa dia? Beli baru lah. Dan banyak pula tu. Sebab tu hari ni saya pakai jubah. Ini jubah terbaik saya, cik. Kamu baik kan? So baju terbaik itu adalah sunnah Nabi SAW. So kita beli baju raya tu maknanya sebagai baju terbaik. Dan benda ni sebenarnya adalah satu panduan yang penting. Bagi mereka yang mungkin tidak berkemampuan, jangan berhutang. Baju yang kau dah ada, dah baju tu yang terbaik. Gosok elok-elok, pakai wangi-wangian. Itu pun ada kira baju raya, mengikut sunnah. Apa lagi? Raya yang, sebab tu kan saya cerita tadi, kan takbir raya pertama je. Sebab tu negara-negara luar, dia meriah hari raya pertama je. Saya tanya kawan-kawan saya macam Dr. Rozaimi yang belajar di Jordan, saya tanya siapa lagi, Ustaz Said, Kadir Ajufri belajar di Mesir. Kalau di Tanah Arab, tengok hari 3, hari 4 nampak tengah jalan budak-budak pakai baju Melayu kan. Budak Malaysia lah tu. Boleh tahu Nak beraya. Orang Arab dah back to normal dah. After first day back to normal. Biasa. Ibadah balik, pergi masjid balik, apa semua macam biasa. Cuma mereka memeriahkan Syawal dengan puasa 6. Sekejap, maksudnya kan makanan raya tu kita je ada lah kan. Kita je ada biskut raya, ketupat lah, rendang, kita kan je. Oh, diorang tak ada. Arab tak ada, kurma raya tak ada. Kan? Tak Kurma celup tepung tak ada. Menarik ya. Macam kat Malaysia je yang kita ada makanan-makanan raya dan sebagainya. Itu keunikan kita lah. Indonesia kan? semua pun ada. Indonesia sama, ada, kan? Indonesia ada. Nusantara ada. Ada juga lah macam yang Jawa, your wife ni. Dia ada budaya tu. Okay. Ziarah baraan tadi budaya tu. Okay. So okey lah. Lagi mana tak jaga macam syarat okey. Yang salah bila saya sebut tadi kau pergi baraan tapi sampai langgar zuhur asar tak boleh lah. Nampak tak? Kau buat open house tapi tak jaga pergaulan. Lepas tu tak jaga aurat. Problem lah. Kita boleh baiki lah. Masalah. Tapi jangan tinggalkan solat dan sebagainya just because kita nak enjoy sangat apa semua tu kan. Duit raya pun tak ada. Duit raya pun nak tanya duit raya. Duit raya tak ada. Dalam zaman Nabi tak ada. Sebab tu saya pernah cadang, boleh tak kita bukan hentikan, ubah sikit Okay, macam mana tu? Instead of kita bagi duit raya sahaja, Ramadan kita bagi duit Ramadan. Sebab sedekah di bulan Ramadan pahala dia berganda-ganda daripada Syawal. Syawal dapat pahala juga, pahala besar. Tapi sebesar-besar pahala bulan Syawal, lagi besar di bulan Ramadan. Betul, tak pernah terfikir kan bagi duit raya. So duit tu Ramadan. kita nak bagi duit kat mak, bagi adik-beradik, bagi dulu pada bulan Ramadan. Separuh lagi raya nanti. That's a good point. Nampak? So sebab by the end of the day kita bagi duit raya sebab apa? Nak menggembirakan orang. So raya kan kita disuruh untuk bergembira. Okey lah. Cuma kita boleh tweak sikit. Kita sedekah juga di bulan Ramadan. Bagi mereka yang dah sebelum sedekah bulan Ramadan, okey lah. Tapi yang tak pernah, sebab apa? Nak simpan duit untuk duit raya. Allocate sikit untuk Ramadan. Bagi duit raya tu dikira sedekah juga? Sedekah. Okay. Dia dikira sebagai sedekah. Dan sedekah ni besar pahala dia. Nabi dalam hadis ajwadan nas, Nabi sangat pemurah. Wa kana ajwadu yakunu fi Ramadan. Dan kemuncak pemurahan Nabi bulan Ramadan. So bagi duit bulan Syawal tak salah. Cuma kalau boleh jangan kerana kita bagi duit bulan Syawal kita lupa bulan Ramadan. That's a good point. Saya rasa kan tahun ni kan, walaupun dah keluar episod ni kita record masa Ramadan by the way. Saya rasa saya nak bagi sehari sebelum raya boleh kan? Boleh. Why not kan? Betul. Kalau kita berkumpul ramai-ramai a day before kan, saya bagi siap-siap. On raya ni nak bagi sikit lagi boleh je. Tapi Ramadan tu bagi juga kan? Bagaimana dalam bulan Ramadan? Masya Allah. Kalau kita dapat open house kan, sebab pahala ni besar kita menjamah orang apa semua kan. Adakah seeloknya kita invite macam anak yatim, budak-budak yang memerlukan instead of orang-orang yang dah terang-terang ada duit untuk makan? Okay. Ada hadis Nabi ditanya, dia ada duit lebih. Dia nak bagi kat siapa dulu? Nabi kata pertama, ibda' bin nafsak. Mulakan dengan diri kau. Yalah, kau ada duit, diri sendiri huru-hara. Macam mana kan? So Nabi kata, settle kau dulu pakaian kau, makan kau, bayar kereta, rumah, jangan berhutang. Lepas tu yang tanya tu, aku ada lagi lebih. Nak bagi kat siapa? Nabi jawab, fali ahlik. Kepada ahli keluarga kamu. Okay, keluarga. Nampak tak? Kepada isteri kamu, anak beranak kamu, saudara mara. Hadis ni adalah panduan pertama. Ini keluar tajuk sikit. Suami
kewajipan dia bagi duit bukan mak. Isteri. Pertama isteri dulu. Oh, isteri dulu. Saya sebut ni kenapa? Ada kes dia bagi duit kat mak bagus. Tapi dengan isteri bapak kedekut. Tak boleh. Memang tak boleh Tak boleh. Keutamaan you isteri dulu. Okay. Kecuali mak memang miskin sangat. Bagi. Cuma keutamaan mak. Okay. Sebab Keutamaan isteri. keutamaan bagi isteri dulu. Okay. Baru mak. Bagi dulu bagus lah. Okay. Balik pada tajuk tadi, menjawab soalan Keno tadi, bila kita buat makan semua, utamakan ahli keluarga kita dulu. Okay. Bagi dia makan semua dan jemput kawan-kawan. Okay. Jemput anak yatim, jemput orang susah. Boleh, tak ada masalah. Okay. Jangan duk panggil anak yatim bagi anak gerak, Tapi family semua. melapor. Tak boleh. You That's dah always the melanggar case. Kan kalau aulawiyat. kita cari orang luar, family sendiri lapor. Tak fikir. Lepas tu buat konten. Nampak kau baik lah. Tapi anak beranak berlapor. Kebulur. Kita punya janganlah. keluarga kita. Na'udzubillah. Itu pun konsep sedekah tu family first sebenarnya orang katakan. Minal aqrabin, orang terdekat. Masya Allah. Okay Ustaz, mungkin last ada kata-kata sedikit pada mereka yang tengah tengok sekarang ni. Mungkin Kita dah sejam dah dekat sejam dah Masya sekarang Allah. ni. Ni nak kena pergi ceras, nak kena hantar anak pergi asrama lagi ni. Okay, mungkin kata-kata sikit lah kepada mereka yang mungkin selama ni tak faham sangat konsep berraya mengikut syariah tu. Anything you want to tell them? Ramadan kita dididik dengan KPI la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Syawal KPI kita adalah la'allakum tashkurun. Supaya kita menjadi orang bersyukur. So combine takwa dan syukur, kita menjadi orang yang lebih baik. Bila saya kata syukur ni susah. Ramai orang yang boleh bersabar. Ramai orang yang boleh bersabar, tapi belum tentu dia boleh bersyukur. Bila dia dilanda kesusahan kan, sabar lah. Tapi kalau dia dapat nikmat yang banyak, belum tentu dia bersyukur. Dia lupa. Contoh very simple example. Bila tengah sakit gigi, apa benda yang terlintas di otak kita? Nak pergi mana? Nak cepat nak pergi dentist. Pergi dentist betul tak? Tapi bila dah sembuh, Bila tak ada bersyukur, tak ada kata Alhamdulillah gigi aku okey. dan tak pergi pun klinik gigi betul tak? Tak pergi. Mentang-mentang kau dah okey. Ya. Sama juga, masa kita tengah susah, kita kata aku kaya nanti aku nak bayar zakat. Ya. Aku nak bersedekah banyak-banyak. Tapi bila dah kaya, Spend on yourself. correct. Lupa kalau boleh nak tambah lagi. Ya. Kita lupa bersyukur. So, syukur ni is not easy. Ya. Tapi Syawal mengajar kita hati bersyukur. And kata Hamka, tidak salah kita mencari apa yang belum ada. Tapi jangan lupa apa yang telah ada. Deep kan? That's deep. Nak cari yang lain, okey, tak salah. Tapi yang depan mata ni, syukur masih ada mak, ayah masih hidup, adik-beradik masih ada, syukur. Kereta walaupun king kan, Myvi. King of the road. King of the road. Orang lain naik Merc ke apa, naik BYD sekarang. BYD. Syukur kau ada kereta. Kan? Naik motor, syukur. Ada orang jalan kaki. Ya. So Syawal mengajar kita erti bersyukur. Dan saya harap dalam kita beraya ni bergembira. Ya. Dan biarlah gembira kita, akhirat nanti kita nampak, oh ada pahala daripada kegembiraan aku. Masya Allah. So akaun pahala kita bertambah, bukan akaun dosa kita yang bertambah. Na'udzubillah. So biarlah kita beraya pada kaca sudut agama, bukan beraya pada sudut pandang nafsu dan hawa kita. Wallahualam. I love that. I love that. I think benda tu ramai yang terlupa. Bulan Syawal ni kita nak happy je, tapi kita lupa nak bersyukur. Ya, betul. Kan kita rasa macam okay great, kita nak makan sedap-sedap. Ui sedapnya, terima kasih Mak Lang masak ni masak itu. Ziarah kuih raya sedap-sedap apa semua kan. Duit raya banyak, tapi bersyukur tu kita kurang kan. Tanda kita bersyukur, duit raya banyak, boleh sedekah sikit. Bila sembahyang Jumaat contohnya, makan kenyang semua bertenaga. So dengan tenaga tu solat. Tanda bersyukur. Kan kita ada baju raya, gembira, yes kan. Jangan hina orang. Ya. Bersyukur. Jangan Ami Idris Aish Ashraf Jer kan. Tengok ni kan, designer punya. Saya Rizalman. Rizalman. Kelas. Apa benda Apa kan. benda Jangan pandang kau. rendah. Bersyukur Ya, pun ada. Betul. Ada baju raya baru pun Alhamdulillah. Satu pasang pun dah happy dah kita. Alhamdulillah kan. Pakai baju last year pun tak ada masalah sebenarnya. Ada baju. Ada baju tu kita pakai. Setengah orang tu menunggu orang untuk dermakan baju lama dan sebagainya kan.
kena sentiasa ucap Alhamdulillah dan sebagainya kan. Masya Allah. And like you said lah kan, dapat duit raya ke apa ke, kalau boleh sedekahkan sedikit dan sebagainya, baru barakah tu Ada ada. keberkatan. Kalau Apa tak ada Nabi kata barakah, apa? tu sempit. Mana qasat sadaqatul min mal. Tidak berkurang harta kau dengan bersedekah. I Tuhan love tambah that. lagi insyaAllah. Cuma kita niat kerana Allah lah. Jangan sedekah niat nak tambah duit. Sedekah niat. It will come in different It will ways come, it will kan. come, insyaAllah. Melalui ketenangan dan sebagainya kan. Allah, itu janji Allah SWT kan. Betul. Thank you so much my big My brother. pleasure. My big brother whom I respect so much, Masya and Allah. you know how much I respect and admire you. Alhamdulillah. Doakan saya. And saya doakan Kenu sebab you are umur apa sekarang? 29. Allahu Akbar. Please doakan saya dapat Lebih kurang. Ya, abang 28. 28. Itu 28 10 years ago. 10 years ago, I'm 45 now. 45. 45. So saya doakan Kenu your career ada longevity yang lama, kekal relevan dalam industri. Amin. And you dapat mencapai cita-cita buat your own talk show. Amin. And you jadi pengacara yang boleh mengubah pemikiran orang. Amin. Menjadi lebih baik insya-Allah. Yelah, teringin juga nak buat apa, borak dulu Borak dulu baru buka. Tapi yang baru masuknya Bang Asri. Program tu sebenarnya saya bersyukur. I love that show. It started masa PKP and it continue sampai 6 tahun. Alhamdulillah. Did you start that show? I started that show. You created it? I was the pengacara paling awal. Wow. Sebab first season pengacara adalah saya, Wani Kerry, Wani Hasrita, Sarah Suhari bergilir. Okay. Abang Khair Rahman dengan Maraja Lawak bergilir. Saya kekal. Masya Allah. Second season, producer nampak saya, Wani Hasrita dan Khair Rahman macam jadi ni. So jadilah trio masa tu. Wow. For several seasons sampai season 5. Season ni Atik yang buat sedikit change direction, bos baru. So dia ambil Nana Mahazan dan Bel. Bel baru start kan? Baru episod ke-21 rasanya. Oh, sebab dia setiap hari? Dia setiap hari. Sabtu Ahad pun? Ya. Oh my God. This is my 6 years saya tak berbuka puasa dengan family. Sebab memang dia live sebelum Berbuka buka dalam puasa. studio. Wow. Sampai anak saya kata apa tau? Rupanya PKP dulu Tuhan bagi untuk kita buka puasa dengan daddy. Allah. Lepas tu tak ada dah. Demi nak menyuap anak-anak ya, makan sedap-sedap. Just like your late father kata, if I become a hakim, how am I going to feed you kan? Correct. So same with Tuan Amir kata, if I don't take this show, how am I supposed to feed you all, okay? And saya bangga sebab dia menjadi rancangan tumpuan orang ramai bila berbuka puasa. Ya. Doa sama-sama. Doa panjang-panjang. Yang cerita tu pun ada cerita sebenarnya. Tapi kita dah last word tadi. Boleh sama ke? Boleh. Cerita dia dah menjadi tradisi. Bila buka puasa ambil waktu mustajab. Ya. Ustaz bimbing doa kan. Betul. Biasanya kalau tak ada ustaz, kalau semua guest perempuan saya lah. Okay. Dan we as a host, kita ada cue. Yes. We know when to end the doa. Betul. And that day, adinda saya lah, Idin Ramli. Ya. It is his first time. And dia tanya saya, doa berapa lama Bro Amin? Saya kata, sederhana. And Tak specify the time. yes, and saya tak tahulah definisi sederhana dia macam mana. And masa tu pula kru lupa bagi tahu kat dia jangan tutup mata. Sebab kita nak bagi cue. Allah. Tapi saya dah pesan, Din, kalau saya amin kuat, maknanya landing lah. Itu isyarat dia lah. Syarat dia. Sekali pertama dia tutup mata. And then saya kira tak silap-silap 8 kali ke rasa. Amin. 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 Dia tak dengar. Betul, Chef Wan buat apa dia? Okay, masa tu Nana dah gelak dah. I saw. Sebab Nana nampak Chef Wan. Chef Wan buat apa? Dia bukan gelakkan doa tu, dia gelak Chef Wan macam ni. Dia pandang Idin, dia pandang saya. Dia pandang saya. Tangan duk tadah ni. Nana gelak lah. Bila saya tengok Nana gelak, aku gelak juga. Okay, yang dekat earpiece tu apa yang diorang cakap masa tu? Hanya Tuhan yang tahu betapa menjelang kiamatnya dalam tu. Ya Allah. Why not? Lepas ni segmen penaja Ya pula nak Allah. maghrib. Ya Allah. Saya boleh bayangkan. Bos tahulah macam mana huru-hara dalam tu. Kita tak boleh. Cepat tak boleh. Duk macam ni masa tu. Takkan kita macam, okay, baiklah, terima kasih atas doa tu. Macam tak mana boleh. kita nak Kawan stop duk doa kan? lagi. Ya Allah, ya Tuhan, memang epic Floor lah. manager pula, dia bagi sign kat Chef Wan untuk cuit kat bawah. Dapat Chef Wan, ambil kau. Tangan dia keluar, cuit tepi.
Adakah itu yang menghentikan doa Aidil Ramli? Itulah yang menghentikan. Ya Allah. Dia sujud kat bawah, tak nampak kat kamera. Okey. Dapat saya pun, ambil kau. Ya Tangan dia nampak. Allah, kelakar sangat. So kesimpulannya ya jangan salahkan Aidil lah. Yes, He's good. He's okay. He's a good boy. It's a miscommunication dalam Niat dia production. baik sebenarnya. Cuma dia sebab tutup mata, dia tak tahu cue tu macam mana. Dia dengar Bro Amin sebut Amin banyak kali pun dia Tak, yang dengar. bestnya habis doa tu dia kata apa? Bro Amin tak amin pun. Dia khusyuk sangat kot. Khusyuk sangat. Into the scene kan. Ya Allah. Itu ya dia doa, Allah, Masya Allah. Masya kan. Allah. Tapi the positive side ialah dia memarketingkan program Borak dulu lagi lah. Memang viral. Dekat TikTok, dekat thread semua, saya macam ya Allah. Saya yang jarang buka TikTok. The one time I buka, that was the first thing yang muncul masa tu. That was like, and I pun Saya pernah tengok. gini tutup Tergelak ya Allah. Saya pun nampak so funny lah ya Allah. But that's benda-benda raw yang happen on live. That's why I love doing live shows. Yeah, But that's experience. the beauty of live kadang-kadang. Yeah, Kan yeah. kalau pre-recorded, everything is perfect. Yes. Kalau bila buat live ni kan, nampaklah apa human. betul. Sisi manusia tu kita nampak dekat situ. That nothing is perfect sebenarnya. There will be Betul. blunders here and there. Sekali lagi, thank you very much. My pleasure, Kenu. My bro Amin Idris. My Masya brother, Allah. insyaAllah. Banyak kita belajar hari ini. Saya doakan bro Amin Idris biasa dimurahkan rezeki. Amin. Memudahkan urusan. One last question. Yes, Kenapa yes, tak yes. boleh panggil Ustaz? Padahal you seorang Ustaz. Kenapa? Saya, okay, ingat saya cerita tadi, saya datang daripada background non-Muslim. Okay. And I know how difficult untuk berdakwah kepada non-Muslim. And I know, dan saya berada dalam circle yang tak Islamik. Yeah. And saya ada ramai kawan-kawan yang hoha-hoha. Even saya macam kita bila duduk dalam industri, mereka artis kan biasanya yang lembut-lembut sikit. Betul. And I have good relation with them. Yeah. And dia orang kadang-kadang DM kata, Bro Amin, sah tak kalau terawih macam ni. Dia tanya. Masya Allah. And it begin with a good relationship. Yeah. So daripada situ saya belajar, kita kena, orang macam ni lah saya kena target untuk dakwah. Yeah. Dan kadang-kadang orang begini, mereka segan dengan ustaz-ustaz yang berkopiah ni. Okay. Dia segan dengan orang yang dah ada title ustaz. Yes. So apa saya buat? Since day one saya dalam industri, Yeah. saya tak pernah pakai kopiah. Actually that's true. I've never seen you pakai kopiah. Ni Rambut Tony Stark dia pun ada kan. Oh, that's the reason. That's the reason. And saya avoid being called as ustaz. Instead called as Bro Amin sudah. Okay. So that orang tak rasa janggal. Mana yang ada panggil ustaz tak salah pun. Dan dia dah ada dia punya demografi dia. Yeah. But I have my own target audience and I am proud with them. Yeah. And saya lega sebab macam saya kolektor mainan. Yeah. Saya ada juga kawan-kawan kolektor. Dia contohnya bila ada event toys kan. Yeah. Disebabkan saya ada dalam tu, saya kata pastikan event ni tak langgar Zuhur. And dia follow. Dia follow sebab apa? Member. Yeah. Kan sebab kita kancing dia. Bro Amin kata macam ni lah. So kita buat pukul 12 sampai pukul 1 je. Jangan langgar Zuhur. Okay. And then dia saya sebut lagi. Kadang-kadang ada event tu Cina yang buat. Yang Muslim. Bro, boleh tak you doa untuk perasmian? I love that. Oh my God, yes, I get that sometimes juga. Kalau kita nak pergi solat kan, can you pray that everything go well lah? Okay, of course can. And I love that. It's beautiful. Dan benda tu berlaku kerana dia tak ada gap dengan kita. Yeah, betul. We make friends with everyone. Yeah. Walaupun dia pun yang Cina tu pun boleh tahan juga bengok dia kan. Bukan dari segi agama, perangai dia. Yeah. Tapi sebab kita berkawan dengan dia, Yeah. dia nampak orang agama ni boleh berkawan and Yes. they can rely on. Yes. Masa I pergi Mekah recently pun, there were a lot of my non-Muslim friends yang kirim doa. And I found that so beautiful. Macam, I know I'm not a Muslim, tapi can you pray for my mother, she's sick ni. And I was And like, tak of salah. course I can. Tak I salah cakap, kita doakan kesihatan mereka. yes. Even Qardawi bincang tentang lafaz Assalamualaikum. Di kalangan fuqaha ada berpandangan kalau orang Muslim bagi salam Assalamualaikum, jawab dia Waalaikum. Tapi Qardawi di dalam fiqhul jihad, dia berpandangan sedikit berbeza. Dia kata kalau dia bagi salam, dalam Quran sebut kalau orang bagi salam kat kita, jawab sama ada sama ataupun lebih baik. Okay. So kalau non-Muslim bagi salam Assalamualaikum, jawab dia Waalaikumsalam. Salam. Supaya dia ada kesejahteraan dan dia terpikat dengan akhlak kita, mudah-mudahan dia dapat hidayah. And it's a doa. Actually, It's a doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is peace be upon you kan. We're praying for peace See? for that person. Kan? Dan dalam hadis pun pernah Nabi jalan dengan Aisyah, selisih dengan Yahudi tu nampak Nabi, dia kata Assalamualaikum. Tahu maksud apa Assalamualaikum? Isn't that macam Celaka ke atas kau kan? Nabi Yang jawab, Nabi marah kan. Nabi kata jangan. Nabi jawab Waalaikum. Oh.
Ini juga dalil kenapa orang berpegang kepada jawab waalaikum. Aisyah, isteri kot, nampak bini kena maki, kawan tu marah. Aisyah jawab waalaikumsalam wa la'nah. Dia topak sebiji lagi. Kau celaka, kau laknat. Nabi tarik tangan Aisyah. Nabi kata, kenapa jawab macam tu? Aisyah kata, tak dengar ke? Nabi kata, sami'tu fa'ajab. Aku dah dengar dan aku jawab. Dan Nabi bagi nasihat kat Aisyah, innallaha yuhibbu rifq fi kulli amri. Sesungguhnya Allah sangat suka kita berlembut dalam semua perkara. Qardawi guna hadis ni juga. Dia kata, kalaulah, kan Al-Quran kata kalau orang bagi salam, jawab sama ada sama ataupun lebih baik. Okay. Dalam kawan Yahudi tu kata assalamualaikum. Patutnya Nabi jawab waalaikumsalam sebab sama kan. Tapi Nabi jawab lebih baik waalaikum je. Kalaulah Yahudi tu kata assalamualaikum, Quran kata kan kena jawab sama ataupun lebih baik. Maka Qardawi kata mesti Nabi akan jawab waalaikumsalam. Ataupun lebih baik waalaikumsalam warahmatullahi. Nak sebut non-Muslim ni kita kena tunjuk akhlak yang baik. Walau dia terpikat dengan akhlak kita. Dan kita semua adalah duta-duta pada agama. That's true. Cerminan pada Islam kan. The ambassador. Masya Allah. Thank you very much Ustaz Amin Idris. Kali ketiga thank you. I'm the only one yang dibenarkan cakap Ustaz Amin Idris ni. Yang lain tak boleh. Okay? Walaupun tak pernah nampak ke berkopiah, saya panggil Ustaz juga. Tapi lepas ni I think kena saman dengan Tuan Amin kata, you don't call me Ustaz. Don't call me Ustaz, I Tuan, okay? Or Bro Amin Idris, okay? Kepada anda semua, selamat Hari Raya. Jangan lupa dalam kita happy-happy, ingat untuk mereka yang susah kat luar sana, yang memerlukan, and of course dengan apa yang tengah berlaku di Asia Barat sekarang ini juga, we have to think about what's happening around us in the world juga kan. Dan ingat sentiasa bersyukur dalam bulan Syawal ini. Jangan kita melayang aja nak happy-happy tanpa rasa kesyukuran itu. Terima kasih sekali lagi kepada Corak and Pattern for this wonderful space. Nak beraya-beraya sakan, datanglah Corak and Pattern dekat Bangsa, okay? Saya Ken Azman, jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Go, go.